Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam 6 Syawal. Hari ini saya dengan mak saya nak masak lemak cilapi, lemak daging. Masak lemak cilapi daging cair-cair punya. Orang mak saya panggil masak curung. Ni cilapi mak saya tumbuk bersama dengan kunyit hidup. Ikutlah kepedasan masing-masing. Serai. Kita masukkan dalam kita punya piuk ni, kita panaskan sahaja. Panas macam tu saja, tak payah letak apa-apa. Ni ramuan cilapi ni, cilapi dan juga kunyit hidup sahaja. Ni cara mak saya lah. Mak saya orang Negeri Sembilan, saya pun orang Negeri Sembilan. Kan kita claim cara orang Negeri Sembilan ada yang kecam dan ada yang tak apa nak puas hati kan. Tapi ini cara mak saya. Kita masak curung, masak lemak cilapi, daging yang cair-cair itu sahaja. Kita panaskan sekejap. Kita panaskan sekejap. Kasih dia macam kering sikit. Dia kena tumbuk baru sedap Dia dah kering sikit macam ni kan. Jangan api kuat sangat. Ni daging dan tulang yang mak saya dah rebus. Kita masukkan terus. Rebus dulu sebab daging ni kadang-kadang liat. So kita rebus dia dulu. Bila tadi tu dah kering, kita masukkan sahaja daging yang dah kita rebuskan tu. Bagi dia mendidih sekejap. Macam ni. Ini memang masakan paling saya suka kalau mak saya buat ni. Masak lemak cilapi cair-cair. Masak curung. Kalau kenduri kahwin ataupun lauk-lauk kenduri, inilah yang paling sedap yang orang cari. Dia ada tulang. Dia ada tulang macam ni. Sedap. Kita kacau kasih dia mendidih. Kat rumah kena ada ni. Ni batu losong ni. Sonang nak tumbuk apa-apa kan. Dia mendidih macam ni. Biarkan dia mendidih dulu. Actually daging ni dah lembut dah. Dah lembut mak kan? Daging ni dah lembut dah. Mak saya dah rebus dah. Saya sebelum ni ada buat video masak lemak cilapi jugalah. Tapi saya gunakan resepi yang ada dekat rumah saja. Bahan-bahan yang ada dekat rumah saja. Saya gunakan asam jawa, mak saya gunakan asam jawa. Ramailah 2-3, adalah 2-3 grup tu yang komen, yang condemn macam-macam lah, memalukan lah apa. Saya kata, ya Allah ya Tuhanku, resepi tu resepi mak saya. Dan bahan tu yang ada kat rumah saya pakai je lah. Yang penting gulai tu macam kopeng dah habis. Asam jawa dah pakai lah, masap tu ada cukup lah kan. Janganlah apa kata. Yelah, kita kat sosial media ni paling apa pun komen tu biarlah elok-elok. Tak usahlah nak kecam sangat. Raikan resepi yang ada tu. Kalau rasa nak cuba, cubalah. Ni ada kata memalukan lah apalah. Saya kata, ya Allah ya Tuhanku, apalah perangai macam tu pula. Kelakar agak kadang-kadang kan. Kita raikan saja resepi pelbagai. Ikut kesedapan, kesesuaian dapur masing-masing. Apalah nak diapakan sangat. Okey, ni kita biarkan mendidih lagi. Kita dah boleh masukkan santan. Actually tips masak daging ke masak apa ni, kita jangan masukkan garam dengan asam jawa ataupun asam keping dulu. Untuk pastikan daging kita lembut, dah lembut baru kita masukkan garam dan juga asam keping. Ni kita masukkan santan, masukkan aja. Santan ni tak pekat sangat, dia cair saja. Bagi dia mendidih. Dan kita boleh rasa daging tu nanti. Kalau dah lembut, baru kita masukkan garam dan juga asam keping. Ni kita dah mendidih macam ni, kita boleh masukkan garam dan juga asam keping. Asam keping dan juga garam. Secukup rasa. Kita rasa. Ni sikit garam ni. Garam sikit lagi. Ya Allah, sedapnya masak curung ni. Okeylah. Dah rasa dah garam dia, asam pun dah rasa. Masak lemak cilapi, masak curung. Mak Dan style mak Dan masak. Itu saja nak kongsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau nak rebus lama sikit ataupun nak biar dia mendidih lama sikit pun tak apa. Kita tengok kita punya keempukan daging kita. Saya rasa saya nak lamakan sikit lagi ni. Daging ni macam dah empuk dah. Dah empuk dah ni. Bye, selamat mencuba.